Ramai pasangan pengantin bila nak buat majlis kahwin, mereka mula cari macam-macam idea. Checklist kahwin, idea pelamin, atau cara majlis, wedding reception ideas, lagu pengantin masuk, susunan meja VIP. Semua itu penting, tapi ada satu benda yang selalu pengantin terlepas, iaitu apa? Siapa yang akan pegang flow majlis pada hari kejadian. Sebab hari majlis nanti, semua benda akan berlaku dengan serentak. Tetamu datang, pengantin sampai, kompang tunggu signal, fotografer tunggu momen, keluarga pula sibuk sambut tetamu, catering standby untuk makan beradab. Masa itu pengantin baru nampak kalau tiada orang yang susun majlis, semua orang akan mula tanya, lepas ni apa? Bacaan doa sekarang ke? Salam restu dulu ke? Family pengantin pula bergambar sekarang ke nanti? Dan bila semua orang mula buat keputusan sendiri, majlis boleh jadi nampak serabut. Bukan sebab majlis tak cantik, bukan sebab keluarga tak pandai urus, tapi sebab tiada orang yang pegang aliran majlis ataupun flow majlis dari satu bahagian ke satu bahagian yang lain. Sebab itu MC bukan sekadar orang bercakap di atas mikrofon sahaja. MC yang proper akan bantu susun timing, bagi signal, panggil orang-orang tertentu, beri ruang apabila perlu dan memastikan majlis bergerak dengan lebih kemas. Kalau anda sedang cari checklist kahwin, jangan lupa masukkan satu benda ni, iaitu apa? Siapa yang akan pegang dan yang akan kawal flow majlis anda nanti. Saya Syauqi Hadi, MC Majlis Kahwin. Untuk semak tarikh, boleh hubungi saya sekarang.